Hai Assalamualaikum everyone. Hai Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Okay, kenapa aku berkarakter seperti itu? Sebab kita hari ini nak buat POV True Horror Story reaction video seram diorang. Panjang tak title aku. Dan kepada korang yang belum mengenali aku, nama aku Nadia Kais. Boleh panggil Nadia. Sorry, kejap korang. Kenapa muka aku dekat sangat? Aku nak nampakkan vibe-vibe seram ni dengan lighting aku di depan. Okay, sebab pada hari ini aku nak buat video reaction POV True Horror Story daripada YouTube channel ni. Video diorang memang best-best dan memang menyeramkan. Okay korang, sebelum tu aku nak bagi tahu fun fact. Video yang akan aku tengok sekejap lagi ni adalah tajuk dia The Surau. Dan menurut daripada YouTube channel ini, diorang ada buat macam backstory lah daripada kisah ini. Kisah ini adalah kisah benar yang betul-betul terjadi kepada salah seorang daripada kru diorang ni lah. So aku pernah tengok cerita ni, video ni 2 tahun lepas. Tapi sekarang ni aku nak tengok balik dan aku memang lupa lah jump scare dia macam mana. So aku nak tengok dengan korang lah. Aku nak bereaksi dengan korang lah. Jom kita tengok sama-sama video ini. Seram ke tidak? Jom kita tengok sama-sama The Surau. Light aku kat sana. Aku nak cari surau lah. Maksud yang habis. Oh, kira diorang nak cari surau lah untuk semai maghrib. Sebab dah lewat nak semai maghrib. Dia macam kat bangunan kosong je. Ada surau ke kat sini? Okay. Dia macam dekat tepi-tepi jalan macam tu. Salah religion. Okay. Blur sotong. Oh, kira diorang tengah cari surau lah kat sini. Kawan dia ni pernah. Sekejap. Okay, kiranya diorang ni tengah cari surau lah kat sini kan. Kawan dia ni pernah datang ke sini tapi dia dah lupa. Dia kata dia bela-bela sotong macam tu kan. So dia nak cari. Tapi aku macam pelik lah, ada juga surau kat sini. Kat bawah-bawah blok macam bangunan lama. Tepi jalan pula tu. Kat jalan raya, tepi jalan raya tu. Pelik aku. Okay, faham. Okay. Surau pun menyeramkan je. Ni surau lelaki perempuan boleh masuk ke ni? Okay. Guys, seramnya. Ada orang tengah semayang. Korang. Tak, diorang terus semayang ke? Tak ambil semayang dulu ke? Aku takut tiba-tiba ada hantu pula dalam tu. Oh, mungkin diorang ambil semayang kot. Takutlah. Nak pakai telekung hitam ni, aku seram. Okay, maksudnya dia suruh orang tu jadi imam lah. Gitu. Tu tandanya kalau ada pegang bahu tu, dia suruh jadi imam lah. Okay. Ya, aku seram lah. Okay, tak ada apa-apa guys. Tak ada apa-apa lagi. Gelap sangat ni.
Tiba-tiba ada 3 orang lagi. Guys. Oh my god. Ada seorang lagi masuk. Okay. Apa tu? Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Yang tu jin ke apa ni? Korang meremam bulu rumah aku weh. Ya Allah. Weh aku takut weh. Apa ni? Dipandang-pandang pula. Alah. Dia nak tengok-tengok tapi dia tengah semayang kan. Tapi dia macam main-main lah orang depan ni. Semayang lah betul-betul. Menyeramkan lah. Tapi kawan sebelah dia tu relax je. Ya. Kawan dia relax je. Ke kawan dia tak nampak? Alamak. Benda tu dah perasan ke? Weh. Ya Allah. Guys. Okay. Apa pun yang terjadi kena teruskan semayang. Aku seram. Masih ada lagi lah lembaga tu. Ya Allah. Ya Allah, semayang je. Fokus. Betul. Orang ni betul-betul fokus. Oh, dia tak nak pandang dah. Dia tak nak pandang. Benda bawah je. Allahu Akbar. Kenapa? Dia pandang. Janganlah pandang. Fokus je semayang. Oh, tak boleh fokus dah. Seram sangat. Kenapa? Oh, kawan dia tak tahu apa-apa. Mungkin kawan dia tak nampak. Dia je nampak. Alah, dia tinggal pula beg. Surau dah tak ada. Mana kawan dia tadi? Kosong. Kawan dia tak ada. Ke dia seorang? Oh, beg dia kat situ. So tadi bukan kawan dia lah. Sebab tu kawan dia relax je. So guys, maknanya dia memang sorang-sorang dekat situ. Tak ada kawan, tak ada orang semayang, tak ada surau. Dia hanya berseorangan dan dia letak beg dia dekat tepi tu. Okay, maghrib pula tu. Ya Allah. Tak, kat mana dia jumpa kawan dia tu? Persoalannya, itu mungkin antara gangguan-gangguan lah. Gangguan nak solat. Kita tak semestinya kita tak solat pun kita kena ganggu. Kita tengah solat pun still benda tu nak ganggu kita. So kita kena banyak-banyak berzikir. Kita kena banyak-banyak mengucap untuk dilindungilah dari gangguan-gangguan macam tu. So kepada korang, terima kasih kerana tonton video ini dan
InsyaAllah Nadia akan upload lagi video yang best-best untuk korang tengok akan datang. Okay? Bye!